So cakap pasal karakter, fast forward, Diki Barat, Fabulous Cats and whatever project that comes along. Sekarang 440. 440. So explain sikit who is 440, the group, and what's your latest project? Okay, 440 ni terbina selepas GV. Selepas kita orang sebelah orang kena tipu, lepas tu kita kena dibangsatkan oleh satu budak mualaf ni kan. Oh, berat. Dan macam-macam cara lah yang mualaf ni dah cakap macam-macam lah kan. Lepas tu kawan yang kau baik, kawan yang kau sangka baik rupanya macam gampang perangai kan. Ni benda-benda yang aku rasa ni ramai sebenarnya. Aku rasa kebanyakan grup atau mana-mana orang akan melalui benda ni lah. Tapi aku tak tahu kenapa mesti grup Melayu lah. Aku tak tahu, tak faham. Apa Melayu ni bangsat sangat ke? Kau nak aku jawab hati? Kau nak aku jawab juga ke? Boleh? Tak tahu lah. Tapi aku rasa macam, aku rasa in a lot of faktor-faktor. Perhaps aku mungkin mengundang lah. Tapi our people tend to be that way lah. Busuk hati kan? Aku bukan cakap apa. Aku berani cakap pasal benda ni. Pasal benda ni terjadi bukan setakat dalam muzik tau. Kedai makan lah, kehidupan dalam bola lah, bola sepak lah, apa-apa. Benda ni aku cakap bukan pasal aku sedap nak cakap tau. Pasal benda ni memang fakta. Benda ni terjadi depan mata. Phone, Mat. Media sosial mana-mana bro ada. Kita melalui. Kita melalui. Aku tak faham. Kenapa benda ni boleh sampai orang cakap alah biasalah Melayu. Betul tak? Biasalah Melayu tu yang mengokeykan or enable orang-orang ni menyambung. Itu aku cakap. Buat benda continuous. Betul aku cakap. Kalau kenapa orang tak cakap? Aku bukan apa, aku malu lah. Aku malu sebab kita guna nama. Biasalah Melayu mudah lupa. Perkataan-perkataan itu Melayu mudah lupa. Kalau gini-gini, alah biasalah kedai sebelah kedai Melayu mesti buat Melayu punya. Betul Dia tak? mewakili semua Melayu. Yang tak terkena Yang tempias. tak terkena pun kena juga Melayu. Kan? So aku tak tahu. Tak ada boleh cakap biasalah producer. Tak ada kan? Biasalah goalkeeper. Tak ada pula. Tak ada. Biasalah tukang masak tak ada. Biasalah Melayu.